say it louder. Oh, feel the moment, feel the. Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni aku berada di Keluang. Dekat mana? Kat Johor lah. Okay, sah. Dekat Welling Motor. Welling Motor Sdn Bhd sempena dengan perasmian kedai ni lah yang dah di-renovate baru. Okay, salah satu cawangan motosikal kedai Smart Shop yang berada di Johor ini ada dua sahaja. Okay, salah satunya ialah daripada company Welling Motorsport. So hari ni perasmian dia. So banyak daripada geng-geng motosikal lain yang datang yang under enforce juga, right? Ada launching motor baru dan juga sebelum kita masuk tengok motor, tengok dulu kedai dia. Macam biasa, ya, kedai dia barang-barang daripada LS2 helmet, macam-macam helmet LS2 ada box dinama YH Pro. Okay, and then jacket apparel SYM ada. Okay, so inilah yang motosikal yang aku nak cakap tu. Hari ni dah official, iaitu Gobi 250 Eric. Motor skuter adventure serasminya hari ni dah boleh beli dekat dealer-dealer Smart Shop. Gobi 250 ada dua color. Okay, sorry, ada tiga color. Ini hitam. Okay, ada color hitam, ini ada color kelabu, dan ini color ni yang paling menarik lah bagi saya. Bagi aku ni color yang paling menarik sekali. Dia macam biru, dia macam purple, tapi memang cantik. Memang cantik guys. Ni pandangan belakang dia. Macam dia, macam bukan. Ni pandangan belakang dia. Right, exhaust dia. Right, ni ruangan kokpit dia. Ruangan kokpit dia. Right. Jom kita tengok dia punya specs dia. Spek dia. Ini spek lah kalau korang baca. Boleh screenshot. Ini dia punya spek dia lah. So dia ada front dash cam, dia ada dual USB port charger, smart key system. Lepas tu ada TFT, ada TPMS. Lepas tu dia punya seat dia besar lah, boleh masuk helmet. And then of course ada adjustable windshield. Ini salah satu motor hari ni yang dah boleh anda beli di M-Force punya Smart Shop. Perkenalkan pada Motor Show ataupun M-Force Experience Show pada bulan 5 hingga bulan 6, dan inilah dia kami bawa. Inilah kali pertama, iaitu selepas pemasangan. This is the first day, the first time that we bring the Gobi after the interaction at the Motor Show, Malaysia Motor Show, which happened in May 29 to June. We have just introduced to you. You can do so at the showroom, or some of you here might just want to have your lunch, and after that you can do so after your lunch. And remember, we also are having a lucky draw. Kita ada sambutan bertuah untuk anda semua. Jangan ke mana-mana sehingga tamatnya majlis yang berada di sini, dan anda mungkin berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang telah kami sediakan untuk anda yang bersama kita pada hari ini. Okey, Arik Gobi X250 ni, sebelum saya lupa, okey, dia punya seat dia ni memang cantik. Dia dah macam Alcantara punya seat. Lepas tu dia dah siap dengan crash bar juga, dah ada crash bar. Ini macam biasa TFT monitor, dan juga dia punya handlebar dia jenis macam ni sebab dia motor touring. Ada backlight biru dekat sini, ada backlight. Okey. Okay. And then kita ada windshield adjustable, and then kita ada fog lamp pun dah ready, ada fog lamp, and then upside down fog, dan juga rim LED tubeless. Okay, ABS, TCS tu memang confirm ada lah, dan juga ada TBS juga. So color ada 3 color. Satu color macam color biru ni, and then 2
kelabu macam ni. Last kali dia ada hitam, macam hitam flat black macam ni hitam. Okey. Dan bagi saya yang paling lawa yang color ni lah. Ni lawa. Okey, kita tengok dia punya underseat dia memang besar. Boleh masuk satu helmet di dalam dalam. Okey, jadi macam mana guys? Korang rasa berbaloi ke tak berbaloi beli motor ni? 13,000 saja. Harga belum termasuk cukai jalan lah. Untuk sebuah skuter Adventure 250 yang rupa bentuk macam ni dengan feature-feature yang menarik macam ni, rasa berbaloi ke tidak? Aku pun teracun sebenarnya. Alamak, tak boleh jadi. Jadi kalau kau nak booking macam saya cakap tadi, bolehlah ke kedai M-Force Smart Shop yang berdekatan. Kalau order hari ni 1 bulan Ogos, minggu depan boleh dapat dah. Dah boleh bawa keluar motor dah. Dah boleh launching, dah keluar. Okey, jom kita try duduk. Ni keadaannya kalau saya duduk tinggi saya 174. Still boleh belunjuk kaki lagi lah. Still boleh belunjuk kaki lagi. Kaki sampai lagi. Dia punya pandangan kokpit dia. Macam mana? Okey ke? Ada ngam ke tak ada ngam? Lawa guys, lawa. Aku teracun guys. Life gets you down, 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 gets you down, down.